Okey, selamat datang semua. Kalau sebut je Thailand, apa yang terus muncul kat kepala korang? Mesti pantai yang cantik, air laut yang biru jernih kan? Tapi dalam kupasan kita kali ni, kita nak tengok lebih daripada tu. Jom, kita kenal Thailand dengan lebih dalam, melangkaui imej postcard yang biasa kita nampak. Jadi persoalannya, kalau bukan setakat pantai, apa sebenarnya Thailand ni? Apakah identiti sebenar negara ni? Jom, kita mulakan perjalanan di sama-sama untuk kita temukan jiwa sebenar negara yang memang mempesonakan ni. Baiklah, untuk permulaan, kita masuk bahagian 1, gambaran keseluruhan. Kat sini kita akan tengok fakta-fakta asas, benda-benda penting yang kita kena tahu sebelum kita gali lebih dalam lagi. Okey, jom kita tengok butiran-butiran penting ni. Nama rasmi dia, Kerajaan Thailand. Sistem politiknya pula, Raja Berperlembagaan. Yang bermaksud, Raja adalah ketua negara simbolik manakala kerajaan yang mentadbir. Ibu kota, mestilah Bangkok yang sentiasa sibuk tu. Dan penduduknya, wow, dah cecah 70 juta orang. Info ni penting sebagai asas kita. Okey, daripada fakta-fakta kering tadi, sekarang kita beralih ke rupa bumi fizikal negara ni pula. Bahagian ni kita panggil sebuah tanah mentari dan air. Kenapa? Sekejap lagi anda akan faham. 2,565 meter. Apa agaknya nombor ni? Nampak macam berawak je kan? Tapi sebenarnya, inilah ketinggian Doi Intanon, puncak gunung yang paling tinggi kat seluruh Thailand. Ini bukti pertama kita yang geografi negara ni lebih daripada sekadar pantai tau. Betul, lanskap Thailand ni bermula dari sini, kawasan pergunungan yang subur dan selalu berkabus kat bahagian utara macam kat sekitar Chiang Mai. Ini adalah sisi lain Thailand yang lebih sejuk, hijau dan berbukit bukau. Dan dari puncak gunung tu, kita turun pula ke kawasan yang paling terkenal tentang Thailand. Beribu-ribu kilometer garis pantai tropika yang memang menakjubkan di sepanjang Teluk Thailand dan juga Laut Andaman. Dari gunung sampai ke Laut Biru, kepelbagaian dia memang luar biasa. Jadi, apa yang mengawal rentak kehidupan kat sini? Jawapannya, iklim monsun tropika. Ini bukan pasal cuaca je tau, tapi ia adalah nadi yang menentukan segalanya, daripada pertanian sampailah kepada musim pelancongan. Iklim ni membahagikan tahun kepada dua musim utama yang sangat berbeza. Pertama, kita ada musim hujan, lebih kurang dari Mei hingga Oktober. Waktu inilah monsun barat daya datang membawa hujan lebat, menyuburkan tanah dan buat semuanya nampak hijau. Lepas tu, kita ada musim kering, dari November hingga Februari. Cuaca masa ni lebih sejuk dan kering, jadi inilah waktu puncak untuk para pelancong datang. Kita dah tengok muka buminya. Sekarang, jom kita kenali nadi negara ni. Rakyatnya, kepercayaan mereka dan identiti mereka. Inilah yang betul-betul membentuk jiwa Thailand. Cuba tengok ni, memang menarik. Lebih kurang 95% penduduknya beragama Buddha, khususnya aliran Theravada, salah satu aliran Buddha yang paling tua. Kepercayaan ni bukan sekadar agama tau, ia dah sebati dalam kehidupan seharian dari reka bentuk kuil sampailah ke falsafah hidup Mai Pen Rai yang bermaksud tak mengapa, yang membentuk sikap tenang dan santai dalam masyarakat. Kalau kita tengok dari segi etnik pula, majoritinya tentulah orang Thai, iaitu sekitar 80% populasi. Tapi ada juga komuniti Cina yang besar dan pelbagai kumpulan etnik lain macam orang Melayu di selatan dan suku-suku kaum di kawasan Bukit Utara. Semua ni menyumbang kepada kekayaan budaya Thailand yang sangat berwarna-warni. Okey, jom kita beralih sikit. Macam mana pula rupa kehidupan moden untuk 70 juta penduduk Thailand hari ini? Mari kita rasai denyutan nadi Thailand zaman sekarang. Yang paling menarik tentang slide ni ialah keseimbangannya yang hampir sempurna. Separuh penduduk tinggal di bandar-bandar besar macam Bangkok, manakala separuh lagi masih tinggal di kawasan luar bandar, mengekalkan cara hidup yang lebih tradisional. Keseimbangan antara moden dan tradisi inilah yang buat Thailand ni sangat unik. Dan sekarang, satu lagi nombor penting untuk kita fikirkan, 77 tahun. Ini adalah purata jangka hayat di Thailand sekarang dan ia menceritakan satu kisah yang sangat menarik. Angka 77 tahun ni sebenarnya membawa berita baik. Jangka hayat yang makin panjang ni adalah petanda jelas yang negara ni semakin maju dan sistem penjagaan kesihatannya semakin bagus.
Ini disokong oleh ekonomi berpendapatan sederhana yang kian berkembang dengan industri utama seperti pembuatan kereta dan ekspor hasil pertanian, bukan setakat pelancongan semata-mata. Okey, kita dah tengok geografi, masyarakat dan kehidupan moden. Sekarang, jom kita fahamkan kenapa berjuta-juta orang dari seluruh dunia datang ke sini setiap tahun. Anggaplah ini panduan pelancong terunggul versi ringkas kita. Jadi, macam mana nak dapatkan pengalaman Thai yang paling sempurna? Nah, slide ni dah ringkaskan untuk kita. Pertama, lawati kuil-kuil purba macam Wat Arun dan rasai ketenangannya. Kedua, ini wajib. Terokai dan nikmati seni makanan jalanan yang memang luar biasa sedap. Ketiga, apa kata selam di perairan jernih kat tempat macam Phuket atau Koh Tao. Dan akhir sekali, rasai sendiri kemeriahan pasar yang sibuk macam Pasar Chatuchak. Inilah intipati sebenar pengembaraan di Thailand. Jadi, kesimpulannya, inilah Thailand, sebuah negara di mana tradisi purba dan cita-cita moden hidup serentak dengan harmoni. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk difikirkan dengan gabungan dinamik antara yang lama dan yang baru ni. Ke manakah hala tuju Thailand selepas ini? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.